Hai sahabat, hari ini saya hendak review test pen yang dibeli di TikTok Shop. Okey, jom kita mulakan. Okey, ini adalah test pen yang saya beli di TikTok Shop. Okey, selain daripada itu, kita akan tengok juga perbezaan dengan test pen yang kita beli di kedai biasa. Yang ini test pen yang dibeli di TikTok Shop. Kita tengok dia keluar warna hijau dan warna merah sekali. Manakala itu menunjukkan live. Dan manakala sebelah neutral dia keluar warna hijau saja. Okey, kita lihat yang test pen yang kita beli yang biasa yang nampak sama. Ini keluar merah. Yang ini pun keluar merah. Kita tidak dapat bezakan yang mana light dan juga neutral. Okey, lampu ini tidak menyala. Jom kita guna test pen ini untuk kita testing. Okey, ini daripada light. Dan light wire. Okey, kita trace light wire. Trace lagi. Kita trace sampai sini. Ada itu kan. Sampai sini tidak menyala. Okey, sampai sini tidak menyala. Bermakna di sini berlaku lita buka, terbuka. Tin terputus, dalam ni terputus. Jom kita baiki. Okey, sekarang sudah dibaiki. Tengok. Okey, sekarang sudah dibaiki. Kita tengok lagi. Okey, sampai sini dia nyala . Okey, satu lagi perbezaan test pen yang kita beli di TikTok Shop dan test pen biasa dari segi magnetik dia. Dari segi magnetik dia, tengok cukup kuat. Magnetik dia cukup kuat . Itu magnetik dia cukup kuat. Okey, manakala test pen biasa ada magnet tapi tak berapa kuat. Skru besar sikit dia tidak boleh naik . Tak boleh naik. Kita lihat bahan pembuatan dia cukup kukuh . Yang ni okey, lebih berat. Manakala yang ni lebih ringan . Bahan dia cukup kukuh. Jadi saranan saya, kalau nak beli test pen, belilah yang ini. Yang ini. Sebab pengalaman saya hampir 40 tahun di bidang elektrik dan elektronik. Setakat ini adalah test pen yang terbaik.